Faham. Okay, ni sebenarnya agak menarik mendengar jawapan YB begini. Sebab saya pernah baca satu artikel ni melabelkan YB ni sebagai seorang yang non-conformist, kita boleh katakan. Seseorang yang tak Ni patuh. artikel mana kau baca ni? Artikel ni artikel yang Sebut nama siapa yang tulis artikel ni? Trisha Yoh. Bila pula dia kata aku non-conformist? Ini adalah ulasan pasal pertemuan parti baru-baru ni lah antara YB dengan Nuriza. So saya menarik juga sebab YB menggunakan banyak hujah yang lebih kepada peraturannya dah sebegitu, maka kita ikutlah. Dan saya rasa ini macam agak janggal keluar daripada keadaan yang yelah, sebab YB sentiasa non-conformist dan kalau boleh dia taklah lawan. Tapi benda semangat yang YB bawa adalah benda yang kita boleh tukar tu, kita patut tukar. Betulkan benda yang salah and biasakan benda yang betul. Technically macam itulah istilah dia. Jadi kita pun nak tertanya-tanya jugalah. Adakah ini bermaksud YB mengambil pendekatan nak main selamat dengan keadaan yang begini hanya untuk... Kalau nak main selamat, tak adalah aku letak jawatan. Engkau kalau kau jadi menteri satu hari nanti, kau ingat senang kan letak jawatan? Sekarang kau budak, senang lah bercakap. Tapi itulah semangat mahasiswanya. Dah, aku masa zaman kau tak cakap macam ni. Maybe belum ada platform lagi lah tentu. Tak, masa tu aku lagi lantang daripada korang lah. But, what I'm saying is that, bila kita berada di sesuatu jawatan yang penting, sebenarnya pertimbangan kita itu bukan perasaan kita semata-mata. Korang budak-budak mahasiswa sekarang okey lah because you kata A, B, bakar semua kan. Kau bakar pun negara tak ganap. Takkan jadi apa? Korang syok sendiri masuk semua kan. Bayangkan kalau menteri setiap satu yang dia tak puas hati, dia bakar. Sama juga dengan peraturan. Kita nak tukar peraturan kan. Peraturan tu bukannya sembang kedai kopi, tukarlah yang tu.